tegas, ceria dan berkeyakinan. Begitulah saya, Indah Dian Haifah binti Isyafuri sebagai seorang pembaca bestari. Saya bukan manusia paling pandai, tetapi saya percaya apabila kita rajin membaca, minda kita terbuka dan hidup kita lebih bermakna. Saya seorang pengamal sekolah, wartawan TV PSS dan juga ahli pasukan tarian. Dalam setiap peranan ini, membaca memainkan peranan yang penting dalam membentuk siapa saya hari ini. Bagi saya, membaca itu seperti pengembaraan. Setiap buku membawa saya ke dunia baharu. Saya boleh melawat ke tempat yang belum pernah saya jejak, bertemu tokoh hebat zaman dahulu dan belajar perkara-perkara yang tak diajar dalam kelas. Seronok kan? Sebagai pembaca bestari, saya bukan sahaja membaca tetapi berfikir dan menilai. Banyak buku yang boleh saya baca seperti cerita rakyat, novel, fakta sains dan juga motivasi. Apa sahaja yang memberi nilai saya baca sebab saya percaya buku adalah makanan minda dan membaca adalah senaman jiwa. Sebagai pembaca bestari, saya bertanggungjawab untuk sebarkan semangat membaca. Dalam dunia penuh maklumat, kita perlu bijak memilih yang benar. Pembaca bestari akan sentiasa menilai dan tidak menerima segala-galanya tanpa berfikir. Akhir kata, saya akan terus membaca dan terus mencari ilmu. Saya percaya hari ini pembaca, esok pemimpin dunia. Sekian, terima kasih.